Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian keempat bab 2 matematik tingkatan 5 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 2.2c mendarab dua matriks. Jadi dalam bahagian mendarab dua matriks ni ada dua bahagian utama yang kita akan tumpukan perhatian, iaitu kita akan kaji apakah syarat yang perlu dipatuhi untuk mendarab dua matriks ni dan juga cara untuk mendarab dua matriks ni. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat bahagian pertama, iaitu apakah syarat yang perlu dipatuhi. Jadi semasa kita mendarab dua matriks tu, pertama sekali kita perlu kena pasti peringkatnya dahulu. Contohnya di sini dia gunakan matriks A dan matriks B, di mana peringkat untuk matriks A itu adalah M darab N. Jadi di sini contohnya saya bagi dengan satu nombor lah, iaitu 2 darab dengan 1. Dan untuk matriks B itu adalah N darab P. Jadi di sini saya gantikan dengan satu nombor, contohnya adalah 1 darab dengan 2. Jadi di sini apa yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu perhatikan dua nombor terdekat ni. Adakah dua nombor ni adalah sama? Dua nombor ini perlu sama supaya kita dapat darabkan dua matriks ni. Kalau berlainan, kita tidak dapat melaksanakan pendaraban antara dua matriks ni. Dan akhir sekali, apa pula peringkat bagi jawapan yang dihasil tu? Jadi di sini, selepas kita darab, kita akan dapati kita punya peringkat untuk jawapan tu adalah 2 darab 2. Iaitu nombor yang di depan ni dengan di hujung ini. Jadi anda perlu tahu bahagian ni dahulu, iaitu apakah syarat yang perlu dipatuhi semasa mendarab dua matriks ni. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu kita nak semak sama ada pendaraban antara dua matriks tu boleh dilaksanakan atau tidak. Jadi diberi matriks C dan matriks D, tentukan sama ada pendaraban CD dan DC boleh dilakukan atau tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matriks tu. Jadi pertama sekali kita perlu tuliskan peringkat bagi C dan bagi D lah. Jadi untuk matriks C tu, peringkatnya adalah kita punya peringkat matriks C sama dengan di sini berapa baris? 2 baris, 1 lajur. Jadi anda mesti ingat dia akan tuliskan baris dulu baru yang lajur. Manakala untuk peringkat D pula, kita lihat peringkat matriks D ni adalah berapa baris? 2 baris, 2 lajur. Jadi kita perhatikan susunannya. Untuk penerapan CD, kita akan tuliskan dia punya peringkat. C itu adalah 2 darab 1. Manakala untuk D, peringkatnya adalah 2 darab 2. Jadi perhatikan dua nombor yang terdekat ini. Jadi dua nombor ini adalah berlainan. Maka CD ini tidak boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan. Kenapa? Kerana dua nombor ni berlainan. Jadi kita lihat pula untuk DC. Jadi kita tulis semula dia punya peringkat. D itu adalah 2 darab 2. Manakala untuk C itu adalah 2 darab 1. Jadi kita perhatikan dua nombor yang terdekat ni, ini adalah sama. Maka ini boleh dilakukan. Selepas tu, apakah peringkat bagi hasil darab matriks tu? Kita perhatikan dua nombor yang di depan dengan di belakang. Jadi hasilnya adalah 2 darab 1. Jadi saya hanya bagi jawapannya secara ringkas. Jadi kalau anda nak lihat jawapan yang penuh, anda boleh rujuk buku teks. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya pula kita akan belajar macam mana kita nak mendarabkan dua matriks ni. Jadi semasa kita mendarab matriks ni, kita perlu ada peraturan yang perlu diikuti. Jadi di sini beri matriks A dan matriks B, hitung AB. Jadi perhatikan langkah ini, sebenarnya dia mengajar anda macam mana kita carikan satu persatu. Caranya adalah kita akan darabkan baris daripada matriks pertama tu dengan lajur yang kedua. Jadi cara nak ingat tu sebenarnya sangat senang lah. Kita ingat daripada peringkat tu. Jadi peringkat tu anda masih ingat tidak? Ia adalah baris darab dengan lajur. Jadi ingatlah, kita akan ambil baris daripada matriks pertama ni darab dengan lajur yang kedua untuk unsur jawapan kita. Jadi contohnya kita nak carikan yang pertama tu, baris pertama akan darab dengan lajur pertama. Dan perhatikan dia akan 2 darab dengan 6, lepas tu tambah dengan unsur yang kedua tu 3 darab dengan negatif 2. Maka jumlah hasil ini, kiraan ni kita akan dapat kita punya unsur yang pertama ini. Dan jawapan yang kita akan dapat tu adalah dalam bentuk 2 darab 2. Sebab kalau kita tuliskan kita punya peringkat pada asalnya,
kita punya peringkat bagi hasil darab kita pun akan dapat 2 darab 2. Maka kita akan ada 4 unsur di dalamnya. Jadi untuk yang kedua tu sama juga, kita akan gunakan baris pertama 2 darab dengan laju negatif 7. Iaitu di sini. Lepas tu kita akan gunakan tambah 3 darab dengan 1. Dan dapatlah unsur kedua tu. Jadi untuk matriks kedua, disebabkan dia hanya ada 2 lajur saja, jadi tak ada lajur ketiga, maka kita akan sambung ke baris kedua untuk matriks pertama tu. Jadi pada matriks yang pertama tu, kita gunakan baris kedua darab dengan lajur pertama. Jadi kita ulang sekali lagi lah. Cuma bezanya sekarang kita gunakan baris kedua untuk matriks pertama tu. Jadi kita darabkan, kita dapat ni, iaitu kita punya unsur ketiga tu. Selepas tu kita sambung kepada unsur terakhir, iaitu kita akan gunakan baris pertama darab dengan lajur kedua. Kita akan dapat unsur keempat ni. Jadi akhir sekali kita akan dapat jawapan tu lah. Dan di sini kita tak perlu buat satu persatu, kita hanya perlu buat sekaligus lah. Iaitu untuk darab ni kita akan tuliskan 4 unsur ni sekaligus. Dan kita selesaikan dan kita akan dapat jawapan kita lah. Jadi saya akan tunjuk dengan anda semua gunakan contoh daripada buku teks ni untuk bahagian ni. Dan sebenarnya bahagian ni, ini adalah yang utama, iaitu anda perlu menguasai macam mana untuk mendarab 2 matriks. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi diberi matriks E dan matriks F dan matriks G. Hitung untuk yang berikut. Jadi pertama sekali kita perlu tentukan kita punya peringkat. Jadi untuk E tu peringkatnya adalah 2 baris 3 lajur. Ingat baris tu macam mana tengok, baris tu adalah inilah, 1 baris 2 baris, dan lajur tu 1 2 3. Macam tu lah. Jadi ini adalah cara untuk lihat baris dan lajur. Untuk F pula dia adalah 2 baris 1 lajur. Matriks G adalah 1 baris 2 lajur. Jadi untuk GE tu, pertama sekali untuk setiap soalan tu kita mesti uji dahulu adakah peringkatnya mempunyai nombor yang sama pada tengah-tengahnya. Jadi G itu adalah 1 darab 2, manakala untuk kita punya E adalah 2 darab 3. Jadi kita akan darabkan dan kita akan hasilkan satu jawapan di mana peringkat untuk matriks jawapan kita adalah 1 darab 3. Jadi kita boleh darabkan terus. Jadi kita tuliskan dahulu kita punya matriks, iaitu matriks G kita adalah 4 3. Untuk E kita tu adalah 5 negatif 4 negatif 1 8 sifar 7. Baris yang pertama darab dengan lajur pertama 4 darab 5 tambah dengan 3 darab negatif 4. Iaitu untuk yang baris pertama, lajur pertama. Macam tu. Jadi selesai untuk lajur pertama tu, kita akan pergi ke lajur kedua. 4 darab negatif 1 tambah dengan 3 darab 8. Lepas tu untuk yang lajur ketiga tu adalah 4 darab dengan sifar tambah dengan 3 darab 7. Jadi kita dapat jawapannya. Selesaikan dalam tu, kita akan dapat 20, 3 darab dengan negatif 4, negatif 12. Kita tolak 12 lah. 4 darab negatif 1, negatif 4. Tambah dengan 3 darab 8 tu 24. Dan 4 darab sifar, 3 darab 7 tu 21. Jadi selesaikan kita akan dapat ni adalah 8, 20 dan ini adalah 21. Jadi begitulah jawapan untuk kita punya A. Dan kita lihat pula untuk FG. Jadi FG ni tak berapa cukup tempat. Jadi saya akan bergerak ke muka surat seterusnya untuk sambung untuk B. Jadi kita lihat untuk B pula FG. Pertama sekali kita perlu tuliskan peringkatnya. Untuk F kita tu adalah 2 baris 1 lajur. Untuk G itu adalah 1 baris 2 lajur. Jadi jawapan yang kita akan hasilkan tu akan terhasil 2 darab 2. Jadi kita salingkan dahulu kita punya matriks negatif 2 7 dengan kita punya G 4 3. Selepas tu kita darabkan baris pertama darab dengan lajur pertama. Jadi di sini kita perlu hati-hati ya, sebab dia punya susunan tu baris pertama ni adalah ini, lajur pertama ni adalah ini. Jadi negatif 2 darab dengan 4 sahaja. Jadi di sini dia tidak ada tambah. Kenapa tidak ada tambah? Sebab untuk matriks pertama tu kita punya baris pertama tu dia tak ada nilai untuk lajur kedua tu. Jadi kita hanya setakat darabkan
baris pertama, lajur pertama, macam tu. Jadi kita akan ulang untuk baris pertama, lajur kedua, di mana kita akan darab dengan 3, negatif 2 darab dengan 3. Lepas tu baris pertama sudah habis, kita pergi ke baris kedua, 7 darab 4, 7 darab 3. Jadi tutup kurungan dan selesaikan. Kita dapat ni adalah negatif 8, negatif 6, 28 dan 21. Jadi begitulah untuk jawapan B ni. Dan kita lihat untuk GF pula. Jadi GF tu saya tulis di sebelah ni. Okay, GF kita lihat dia punya peringkat dahulu. G itu peringkatnya adalah 1 darab 2 dan F kita adalah 2 darab 1. Jadi kita akan dapat peringkat yang baru tu adalah 1 darab 1 sahaja. Jadi kita tulis semula kita punya GF. G itu adalah 4, 3 dan F kita adalah negatif 2, 7. Jadi kita akan gunakan baris pertama darab dengan lajur pertama. Jadi di sini kita akan gunakan 4 darab negatif 2 tambah dengan 3 darab 7. Dan kenapa kita ada tambah? Sebab ini hanya satu baris. Ini hanya satu lajur. Jadi kita akan tambahkan, dia menghasilkan peringkat yang baru tu 1 darab 1 saja. Jadi nilainya kita akan dapat tu adalah negatif 8 tambah 21. Dan akhir sekali kita akan dapat ni adalah 13. Iaitu peringkatnya 1 darab 1. Jadi ingat sahaja, sebenarnya sangat mudah saja. Kita gunakan peringkatnya untuk membantu kita ingat macam mana nak darab. Kita akan gunakan baris daripada matriks pertama tu untuk darab dengan lajur pada matriks kedua. Jadi gunakan baris darab lajur. Dan akhir sekali, apabila anda sudah dapat jawapan tu, ingat semak peringkat anda. Pastikan peringkat anda tu sama seperti apa yang anda carikan daripada atas tu. Iaitu pada awal tu anda sudah tahu peringkat untuk setiap matriks dan anda sepatutnya sudah tahu peringkat bagi jawapan kita juga. Jadi anda perlu semak dahulu, pastikan anda darab dengan betul dan semestinya peringkat tu sama seperti apa peringkat yang anda dapat pada permulaannya. Jadi begitulah macam mana kita mendarab. Jadi mari kita sambung kepada soalan seterusnya. Jadi selepas kita sudah tahu macam mana darab tu, kita akan lihat pula jenis soalan penyelesaian masalahnya. Jadi contoh di sini contoh 19 di mana kita diminta untuk hitungkan nilai X dan nilai Y. Jadi kita perhatikan di sini hubungannya sebenarnya adalah dua matriks tu ditulis rapat, iaitu kita perlu tahu ini adalah darab. Jadi kita akan gunakan baris pertama ni darab dengan lajur pertama, baris pertama ni darab dengan lajur kedua. Maka kita akan hasilkan satu jawapan di mana dia adalah satu baris dua lajur. Jadi kita akan darabkan ini, iaitu kita dapat ni satu baris dua lajur. Lepas tu kita akan bandingkan dua unsur ini dengan nilai yang diberi itu, iaitu bandingkan ini dengan ini, bandingkan ini dengan ini untuk carikan X dan carikan Y. Jadi sebenarnya dia sangat mudah aja. Dia hanya menguji anda untuk mendarab matriks tu. Selepas tu anda perlu gunakan kemahiran untuk menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Iaitu kita perlu carikan nilai X dan nilai Y. Jadi di sini saya hanya bincangkan secara pintas dan anda boleh kaji sendiri setiap langkahnya. Jadi mari kita lihat satu lagi jenis soalan di mana kita lihat penyelesaian masalah. Jadi biasanya penyelesaian masalah itu adalah soalan yang melibatkan satu situasi lah. Jadi di sini jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Karel dan Mahmud. Diberi harga seunit saham A dan seunit saham B semasa pembelian ialah RM1.5 dan 82 sen. Hitung jumlah pelaburan Karel dan jumlah pelaburan Mahmud. Jadi di sini kita lihat untuk Karel dan Mahmud tu, apa yang perlu buat adalah di ni atas ni adalah unitnya. Lepas tu dia hanya tuliskan satu matriks baru untuk harganya, di mana dia perlu darabkan ni 2 darab 2 peringkatnya dengan 2 darab 1. Jawapan yang terhasil tu adalah 2 darab 1. Saya percaya untuk soalan ni mungkin ada antara pelajar yang tidak menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan soalan ni. Sebab kita memang boleh darab dan kita jumlahkan sahaja.
Tetapi disebabkan soalan ni dalam bab matrix, maka contoh di sini pun menggunakan kaedah matrix. Jadi perhatikan apa yang ia perlu buat adalah dia hanya perlu tuliskan maklumat yang diberi itu dalam bentuk matrix dahulu. Selepas tu dia wujudkan satu matrix lagi di mana matrix tu adalah untuk harga saham tersebut. Lepas tu dia akan darab dan nilai yang didapati itu adalah jumlah pelaburan untuk Khairil dan Mahmud. Jadi begitu sahaja untuk soalan ni lah. Jadi untuk bahagian ni saya ulang sekali dua perkara yang sangat penting, iaitu semasa anda mendarab dua matrix, anda perlu pertama sekali semak dahulu peringkat untuk setiap matrix tu dan pastikan dua nilai yang di tengah-tengah tu mesti sama, baru anda boleh lakukan pendaraban. Jadi kalau berlainan anda tidak boleh lakukan. Dan selepas tu sebenarnya anda sudah tahu peringkat untuk hasil darabnya. Jadi anda akan laksanakan pendaraban tu di mana anda perlu tahu anda akan gunakan baris daripada matrix pertama tu darab dengan lajur daripada matrix kedua. Dan selepas anda sudah siap pendaraban tu, ingat untuk semak sekali lagi peringkatnya. Pastikan peringkat bagi jawapan anda adalah sama seperti apa yang anda tentukan pada peringkat awalnya. Jadi begitu saja untuk video ini di mana kita sudah belajar syarat dan juga cara untuk mendarab dua matrix. Kalau rasa video Cikgu Chong ini membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.